ada satu jenazah ni yang organ dia ni dia ambil tanpa izin. Benda ni berlaku dekat Manila. Masa nak urus jenazah, ada orang tanya, staff kat situ tanya, nak cremate ke, nak embam ke, atau nak jual organ-organ ni. Sebab dia tengok organ-organ ni semua cantik-cantik je lagi. Adik dia ni fikir lama sangat, and akhirnya dia setuju juga. Sebelum dia balik tu, dia bisik dekat abang dia, maaf bang, dia buat benda ni semua sebab mak dia. Dekat Filipina, ramai anak-anak muda yang bekerja dekat luar kampung, luar kawasan. Nak balik kampung tu dia kena naik ferry, naik kapal terbang, macam-macam lah. Dekat ferry, masa tu tengah hujan lebat tau. So kapten kapal ni suruh orang semua penumpang kat situ masuk ke dalam kapal. And adik dia ni nampak ada seorang lelaki kat hujung kapal. Dia tepuk lah bahu lelaki tu. Lepas tu lelaki terpusing, dia terkejut tengok muka lelaki tu adalah muka abang dia yang tengah pucat and tak ada mata. Dia terkaku masa tu, and dia tak tahu nak buat apa. Yelah, kau bayangkan nampak abang kau yang dah mati tu depan mata kau and tanpa mata. Kosong je kat mata dia tu. And dalam masa sama dia menyesal tau. Tapi dia nak buat apa? Dia tak boleh nak buat apa sebab duit dah dapat and dia pun dah kaya sekarang. Sebab tu orang cakap bila ada family member yang meninggal dekat luar negara, jangan lepas tangan. Try untuk urus sendiri. Cuba check betul-betul keadaan jenazah and belajar untuk uruskan jenazah sendiri. Benda ni bukan sekadar ilmu tau, tapi untuk jaga maruah si mati juga. Korang rasa patutkah adik dia ni pergi jual organ abang dia ni sebab mak dia? Cuba korang komen.